Okey guys, selamat petang ya. So hari ni Abang turun dekat Port Tanjung Batu lagi. Tadi pagi tadi pergi dekat depan Sapura, ada juga dapat sekak-sekok. Lepas Abang nak plan nak pergi mana pun takut guys. Hujan, musim hujan sekarang ni. Air semua dah macam campur dengan air hujan. Abang susah nak plan. Lepas tu Abang fikir-fikir bawa anak. So datang dekat Tanjung Batu guys. Tanjung Batu. Air memang cantik sini. So dekat-dekat nak suruh ada air. Kita cuba sini sajalah apa dengan anak. So pagi tadi Abang dapat sekak. Lepas tu dia tengok dapat sekak, dia pernah ikut mancing. Petang jom pergi mancing. Bawa je lah. Okay, jom guys, kita setting dulu. Jom. Okay guys, Abang dah setting dah. So macam biasa, mata polo saiz 12, udang kopek guys. Tadi pagi Abang beli tu ada tinggal lagi. So boleh pakai ya. Umpun-umpun sarang tadi ada beli. Biar udang kasi habis dulu. Okay, try dulu guys. Harap adalah hasil. Abang kena bong. So, anak pun dia dah setting dah. Aku bagi dia setting terus. Okay, dorok guys. Tengok apa yang dapat. Jom. Air pasang penok ni ada daun baru sini. Oh, dapat gerut-gerut. Gerut-gerut. Gerut-gerut lagi. 2 ekor dah. Gerut-gerut lagi. Dah kena dah. Ada gerut-gerut. Gerut-gerut. Baru senyum kan.
Kerut. Saiz guys. Ada. Okay guys, air dah start surut ni. Guys, air dah start surut, so Abai tukar pergi umpur sarang guys. Try tengok. Air dalam dia keluar. Air Sungai Sempit kan dia keluar. Tanda turun. Tengok rezeki ada. Kerut 2 ekor guys. Gerut. Gerut saiz guys. Besar besar. Gerut. Ikan sajen 2 ekor. Okay guys, kita try lagi sekejap lagi. Tengok cepat malam dah, dekat-dekat 7 ni. Lagi cuba sekejap, tadi kita kemar balik. Biasa turun petang pukul 6 lebih ni santai-santai cari lauk guys. Ada juga beberapa ekor dia dapat, tapi tak puas hati lagi dia. Okay guys, tak apa guys, kita kemas sajalah.
Tak makan dah. Air start surut-surut tak makan dah. Dah, kemas saja. Tak makan dah. Okey, jom balik. Kemas dulu guys. Okey guys, video hari ni sampai sini saja. So Awi nak balik. Dah cari laut sikit dah dapat guys. Sebab dia air apa? Air muara keluar ni dia campur dengan air hujan guys. Lama-lama tak makan dah. Sudah dah kurang. Target tak apalah, dah dapat pun cukup dah. Ada 10 ekor. Gerut-gerut guys. Ni hasil kita hari ni. Oh cukup ni, saiz besar ni. Cukup untuk laut guys. Kita makan-makan je. So, Awi nak balik. Tadi pagi turun 1 pot. Jadi, ni petang turun lagi. Jadi juga. So, tadi turun pun pukul 6 lebih. Apalah, sikit ni. Cukup lah. Okay. Anak pun happy. Okay. Happy? Okay guys. Jom kita balik dulu. Kita jumpa next video.